Okey, pernahkah anda alami situasi di mana apabila korang cuba nak hidupkan enjin kereta korang tapi tetap tak hidup? Jadi, situasi ni biasanya melibatkan bateri yang dah agak lemah. Jadi, macam korang dengar tadi, bunyi starter tu masih ada tapi masih tak boleh hidup. Kita cuba hidupkan sekali lagi. Jadi, macam korang dengar sekali lagi tadi, bunyi starter tapi tak hidup. Jadi kebiasaannya adalah bateri dah terlampau lemah untuk crank starter. Seperti korang tengok kat sini, bateri aku dah sampai 11.7 volt, menunjukkan bateri dah agak lemah. Jadi bateri menjadi lemah ni banyak faktor. Contohnya korang ada pasang aksesori yang hidup 24 jam ke, atau korang tak tutup apa-apa barang aksesori seperti cabin light dan sebagainya, menyebabkan bateri korang dalam semalaman. Kita akan dengar pula bunyi enjin hidup secara dekat. Jadi macam korang boleh dengar, starter memang bunyi dengan kuat saja tapi enjin masih tak boleh hidup. Kita akan jump start bateri ni untuk hidupkan enjin. Jadi pada video akan datang aku akan tunjukkan kepada korang tool baru yang aku beli ni untuk jump start kereta. Tapi untuk kali ni kita terus kepada cara-cara untuk mencabut bateri dengan selamat. Jadi secara normalnya sebagai pengguna kita akan pergi kedai spare part ke untuk beli bateri baru, atau call bateriku untuk menggantikan bateri baru. Cuma bagi kenderaan yang menggunakan sensor-sensor seperti elektronik tutup body dan sebagainya, apabila mencabut bateri tanpa sokongan bateri yang lain, situasi macam tu akan menyebabkan isu kereta korang reset. Sebab aku ambil contoh daripada pengalaman tolong member aku, di mana model dia Myvi lagi best. Apabila dia cabut kepala bateri tak sokong oleh bateri yang lain, akan menyebabkan bila bateri pasang tu enjin akan bobok lah. Kira timing naik turun disebabkan isu korang reset balik. Sebab bagi kereta terutamanya menggunakan elektronik pedal shift macam BIOS ni, isu akan reset dan dia terpaksalah calibrate balik untuk adjust balik timing kereta korang waktu idling ataupun untuk drive. Jadi aku jumpa satu tool untuk pastikan korang boleh cabut bateri korang dengan selamat tanpa menyebabkan isu korang reset balik, iaitu OBD Auto Backup. Jadi seperti korang tengok, benda ni akan disambungkan dekat OBD seperti design soket dekat belakang ni, dan yang korang tengok positif dan negatif ni akan disambungkan dekat battery backup. Jadi aku akan tunjukkan cara penggunaan dia. Pasti lokasi OBD soket korang, macam contohnya BIOS dekat sini. Jadi apabila ni mengeluarkan bacaan, maksudnya device ni berfungsi dengan baik. Pastikan positif dan negatif jauh, jangan bersentuh. Masukkan bateri, soket positif dulu. Bila OBD soket dipasang dan alligator clip dipasangkan pada bateri, kita boleh buat proses untuk cabut bateri dari BIOS ni. Dekat BIOS ni positif. Bila guna bateri backup menggunakan sistem OBD, aku memang sarankan korang balut yang bahagian positif ni. Sambungan OBD soket ke bateri backup akan menyebabkan dekat sini masih lagi ada power source positif. Seperti korang tengok, test pan menyala. Dan kita boleh mengelakkan short selama mana bateri belum dipasang. Dalam tempoh kita cabut bateri ni, BIOS ni akan disupport oleh bateri daripada Saga ni menggunakan kabel backup ini. Gunakan bateri backup ni semata-mata untuk isu hidup dengan alam sahaja. Sebab kalau korang tengok pun fuse dia memang kecil. Jadi kalau korang guna fungsi seperti start engine ke apa, memang akan putus ni. Jangan tercabut bateri BIOS. Sampai-sampai tu kita kekalkan fungsi isu dan alam BIOS. Jadi kebiasaannya aku akan charge bateri aku menggunakan smart charger ni. Cara nak guna mudah je. Kita buat sambungan dulu ke kabel bahagian masing-masing. Mula positif. Jadi seperti korang tengok, dia akan automatic on sebab dia baru dapat power supply daripada DC 12.6. Suhu bateri adalah 28. Dia ni berfungsi secara automatik. Jadi kita buka je power switch, dia akan mulakan proses mengecas. Jadi indikator ni menunjukkan yang bateri BIOS ni dah berada di paras 2 bar. Maksudnya memang dah ada tanda-tanda boleh kong bila-bila masa. Sini maksudnya 40% je hayat bateri dari BIOS ni. Jadi dekat indikator ni akan keluar bacaan suhu pada bateri, voltage charging semasa dan ampere pengecasan.
Sebenarnya kita biarkan je dia charge sampailah dia penuh. Nanti dia akan automatic stop. Dan tip penting apabila korang nak charge bateri menggunakan smart charger ni, korang kena pastikan korang lapik korang punya bateri ni sebab kita nak elakkan daripada haba-haba terperangkap, terutamanya kalau kita lapik dengan kain dan sebagainya. Jadi kayu adalah penebal haba yang bagus. Nampaknya bateri ni dah selesai di charge sepenuhnya. Kita akan tutup dulu switch pertama. Boleh cabut positif dulu. Masukkan kita pasang. Buka sambung kabel positif. Selesai pemasangan bateri, kita dah boleh cabut OBD support tadi. Okey, kalau kita perhatikan betul-betul dekat bacaan digital ni, kita boleh nampak yang bacaan ampere dia telah menurun hampir kepada kosong, menandakan yang tak ada bebanan akibat daripada kita cabut bateri tadi. Tanpa berlengah, kita boleh cabut kabel bermula dengan negatif dan positif. Sekali dari soket OBD. Kita pasang balik bateri ke sagar. Okey, memandangkan tadi kita pasang bateri ni nak dekat-dekat waktu maghrib, jadi kita settle dululah maghrib. Jadi sekarang ni kita akan tengok macam mana hasilnya apabila kita menggunakan support daripada OBD soket ni ke bateri backup tadi. Sama ada soket ni mampu membekalkan tenaga kepada ECU supaya ada constant 12 volt supaya ECU tak reset, ataupun sebaliknya. Jom kita tengok. Jadi kita akan start kereta. Okey, nampak gaya memang kita boleh nampak ECU memang tak reset. Timing tak ada langsung naik turun. Jadi bagi pengguna NCP 150, okey, tu iklan tadi. Jadi bagi pengguna NCP 150 mesti dah biasa apabila tukar bateri je automatik ECU reset kalau tak sambungkan bateri backup, dan boleh perasan lah dari segi timing lompat-lompat dan sebagainya. Jadi seperti korang tengok sendiri, timing cantik je. Kesimpulannya, korang boleh guna soket ni tak kali korang nak tukar bateri bagi mengelakkan korang punya ECU reset.